Berapa gram yang perlu saya simpan untuk fizikalkan 1 dinar ni? Nak tahu caranya, save dulu video ini supaya tak hilang dari FYP anda. Di tangan saya adalah 1 dinar public gold, beratnya 4.25 gram dan harganya sekitar RM2,400. Dinar emas berbentuk bulat dan sangat sesuai dijadikan simpanan jangka panjang ataupun mas kahwin. Kepada yang baru nak mula simpan emas, saya sangat sarankan untuk anda fizikalkan 1 dinar pertama sebagai permulaan, dan 1 dinar ini memang antara item hot selling di public gold. Kalau rasa berat nak keluarkan RM2,400 sekaligus, jangan risau, anda boleh mula menabung dalam akaun Gap public gold serendah RM100 sahaja atau ikut bajet masing-masing. Simpan sekitar 1 gram 1 bulan dalam masa lebih kurang 5 bulan dan cukup untuk capai 4.25 gram dan boleh terus fizikalkan 1 dinar. Simple kan? Yang penting konsisten, bukan tunggu duit banyak baru nak mula. Kalau anda nak saya bantu mulakan simpanan emas dan capai 1 dinar pertama, boleh terus isi borang daftar di bio atau klik link di bio dan saya akan bantu step by step. Semoga bermanfaat.